Wolverhampton Wanderers telah pun berjaya menemui kambing hitamnya sehingga hujung musim ni. Ex-pemain Wolves Rob Edwards buat keputusan drastik untuk tinggalkan Middlesbrough yang tengah flying high sekarang ni untuk jump ke Liga Utama. Dia pun probably kelabu mata bila tengok kontrak atas table tu. Wolves sanggup untuk tebus kontrak dia sebanyak 3 juta pound, kemudian ikat dia selama 3 tahun setengah. Panjang tu. Basically dia ni memang takkan rugi pula. Kalau contohnya relegate, kena pecat, Wolves memang akan bayar dia. Kalau contohnya relegate pun, Wolves akan stick dan percaya dia untuk naikkan semula kelab. Panjang kontrak tu memang akan bagi peace of mind lah dekat dia ni. Ni memang boleh kata dream return dah, sebab dia dah pernah main dekat Wolves dan juga pernah jadi coach suatu ketika dulu. Dan bila Wolves jadikan dia target utama, memang tak ada sebab dia nak tolak kecuali timing lah. Panggilan tu datang pada timing yang sangat-sangat scary. Wolves sekarang ni berada di bottom of the league, baru kutip 2 mata, baki 27 match lagi untuk dia cuba selamatkan Wolves.